Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amerika baru saja keluarkan statement. Dia kata mereka kerisauan kerana kemungkinan besar akan diruntuhkan ataupun akan gagal 20 perkara yang ditetapkan oleh Donald Trump laknatullah. Saya daripada awal sebenarnya tidak heran untuk diruntuhkan ataupun digagalkan, kerana saya telah pasti sebelum ni mereka hanya nak bebaskan tawanan saja supaya berjuang, tidak ada lagi satu kad tekanan terhadap Israel dan Amerika sekali pun. Dan itu juga yang jadi sebenarnya. Jadi kemungkinan beberapa hari kemudian ini yang akan datang, kita dengar dilanjutkan lagi guys. Dilanjutkan pun kerana nak selamatkan leher Netanyahu laknatullah.